Membangun bersama GST. Pembayaran GST boleh dibuat melalui 3 saluran, iaitu pertama secara online melalui portal GST atau dikenali sebagai Taxpayer Access Point. Yang kedua melalui bank. Yang ketiga secara manual, iaitu pos cek ke Pusat Pemprosesan GST atau GPC. Cara pertama melalui online di mana terdapat 3 jenis pembayaran iaitu B2C, B2B dan Direct Debit. Untuk pembayaran B2C dan B2B, sila akses portal GST di pautan seperti yang tertera. Sila ke TAP atau Taxpayer Access Point dan klik Log On. Masukkan alamat email, kata laluan dan klik Log On. Sila klik Account ID. Klik Pay untuk membuat pembayaran. Pilih jenis pembayaran. Untuk bayaran B2C, sila klik Individual Account Payment. Untuk pembayaran B2B, sila klik Business Account Payment. Sila masukkan amaun pembayaran dan klik Continue Payment. Anda akan dibawa ke skrin FPX dan pilih bank yang berkaitan untuk membuat pembayaran. Untuk menggunakan kaedah pembayaran Direct Debit, sila isi borang permohonan Direct Debit terlebih dahulu. Untuk pembayaran Direct Debit, sila akses portal GST di pautan seperti yang tertera. Sila ke TAP atau Taxpayer Access Point dan klik Log On. Masukkan alamat email, kata laluan dan klik Log On. Sila klik Account ID. Klik Pay untuk membuat pembayaran. Pilih jenis pembayaran Direct Debit. Klik Direct Debit, masukkan amaun pembayaran dan klik Submit. Masukkan kata laluan untuk pengesahan dan klik OK. Sila klik Print Acknowledgement Receipt untuk mencetak resit pengesahan dan klik OK. Cara kedua, pembayaran boleh dibuat di bank yang telah dilantik. Bayaran melalui kaunter bank. Bayaran melalui terminal layan diri. Bayaran melalui bank portal. Cara ketiga, bayaran menggunakan cek yang diposkan ke Pusat Pemprosesan GST atau GPC. Sila isi amaun pembayaran pada voucher. Masukkan voucher dan cek ke dalam sampul surat dan poskan ke alamat berikut.
pembayaran akan diproses. Resit bayaran akan dihantar kepada pembayar cukai.